Nak. Ada orang beli bang, Ada perempuan beli barang apa tutup jalan. Kita minta masuk je. Hey mambang yang terbang, yang kebang, yang kembang, mari duduk kita sembang. Dah. Okay, Assalamualaikum. Episod ke 12 juta. Oh, juta kena. Baru betul. Banyak episod kita. Banyak. Makna kita sangat aktif lah. Kita sangat aktif. Terima kasih semua nonton Hey Mambang pada malam ni. Terkejut. Tadi pun kita bagi apa? Poster terkejut bang. Okay. Last minute. Last minute bang. Tapi jangan risau. Malam ni kita berada di Kelang Ifrit. Kilang, Ifrit. Ya. Apa yang Ifrit ya. Ifrit sangat tu? Okey. Tak adalah orang yang boleh cerita. Ada orang? Ada lah. Jadi, kita panggil lah orang yang Ifrit tu. Ifrit tu. Ifrit. Sebab dia yang nak bawa. Okey. So, Ifrit. Assalamualaikum. Salam. Saya Ifrit. Ifrit. Aduh, tengok sikit. Okay. Okey, berkenaan kilang Ifrit ni. Ni saudara kita Awang Hitam. Orang hitam. Apa yang kisah yang hang tahu pasal kilang Ifrit ni? Saya dengar daripada sahabat-sahabat yang buat para juga dan juga Tak apa, cakap terus kan. ada orang kampung sini saya kenal lama dah lah. Kilang ni Waalaikumsalam. lebih kurang dalam tahun 60-an, 70-an. 60-an. Ya, 60-an, 70-an. Banyak juga peristiwa jadi dalam kilang ni yang kita dengar lah kan. Wallahu alam lah. Ni pun daripada mulut ke mulut. Ada peristiwa Mulut ke mulut lah? mulut ke mulut lah. Sejarah. Mulut ke mulut tu dia macam lucah. Dia bukan cuma mulut, bukan. Oh, bukan. Ini info mulut ke mulut. Info mulut Nyampai. baru. Baru Nyampai. cerita kat Amir cerita kat Kita belum mulut busuk. Okey, teruskan. Teruskan. Okey. Katanya terjadi satu Peristiwa. kes peristiwa kematian. Katanya pekerja kilang ni mati dalam mesin. Ni kilang kita. Oh, kilang kita. Kilang kita. Mati dalam mesin tu. Berapa ramai? Kat Batu Kurau. Orang dia. Itu salah satu peristiwa. Lepas tu katanya orang kampung berdekatan ni. Lepas tu kalau kita terhenti malam lewat malam dengar bunyi mesin. Mesin ni bergerak malam. Mesin. Seolah-olah kilang ni masih aktif lah. Siapa kilang? Dia pakai mask tu kan. Cakap mulut isi dia kita. Okey. Awang hitam. Tuan-tuan, jadi itu dia sedikit sebanyak cerita pasal Kelang Ifrit ni. Antara dia salah satu adalah pekerja dia mati. Okey. Tak habis tu. Okey, tak boleh. Teruskan. Yang boleh dapat gelaran Ifrit ni, Kenapa? ni daripada tim-tim paranormal dan juga orang kampung juga yang bercerita. Katanya nampak sejenis berbola api. Ini yang dia pakai kata Ifrit ni. Berbola api Buat saya duduk dengar bunyi macam-macam ni. Tak masuk Tak ni. apa, teruskan. Kita teruskan. Okey, berapa view? Yang tu yang 120. Okey. 120. Okey, sebelum kita masuk, okey, saya akan baca komen dulu lah. Baca komen tu. Sebab lagi kami akan kurang baca. Sampai di akhir rancangan, baru kami akan bercakap balik dengan abah. Khairul Azrin. Ferus, Waalaikumsalam. Satap, Waalaikumsalam. Fido Akhir, Waalaikumsalam. Berapa orang malam ni? Kami 4 orang. Kiasa Andrea, terima kasih. Ilyas Homak, aku duk tunggu dari pukul 10.30 tadi. Apa abang siap? Baik, Alhamdulillah. Amir, 20 juta nampak sangat, aku tak nampak. pegang. Okey, jom kita. Waalaikumsalam semua. Terima kasih support. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Tok Syekh, Awi nanti ajak Mak Ai tedung sekali, insya-Allah. Berbola daging. Bukan belon. Yang ni Awang Hitam. Nyanyi lagu ada Anissa tu. Di dalam. Okey, salah. Okey, jadi macam yang tadi kami cakap, kami tak akan bercakap banyak ketika kita jelajah. Dan satu lagi kami nak jelaskan di sini, selaku Hey Mambang punya program, kita tidak menyeru, kita tidak cari yang panggil semua. Tak ada. Kita pergi tengok. Kalau dia ada, dia ada. Dia tak ada. Bukan rezeki kita. Masih bagi gift, masih. Hati-hati sebenarnya. Pause pula dua. Tak. Salam
Arbok. Okey, jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun tak reki ni. Kita pakai redah. Oh. Okey, satu lagi kita tak dah sampai ni. Dah biasa sampai. Kebetulan malam ni first time kami sampai. Ikutkan nak reki. Tapi dah halang-halang jauh sangat. Jauh sangat. Kita on live terus ya. Malas nak ulang 2 kali. Dia jadi 2 je. Kita pun tak tahu dalam ni macam mana. Tengah cek sound okey. Ada orang kata sound out. Okey lah, sound okey. Okey, sound okey. Okey, jom kita masuk. Teruskan sampai ke hujung. Okey. Ha, Apa boleh komen dan kami akan baca nanti. Kami akan baca. InsyaAllah. Kameraman kami akan baca. Okey, bismillah. Ambil sebelah dia. Buat. Oh, kena masuk pula. Masuk. Okay, kita tengok cara apa punya tu. Oi. Oi, dia macam Oi, macam mengkarung. Oi. Okey, kameraman. Okey, hangpa tunggu set. Kameraman nak masuk. Okey. Cun. Bismillah. Terima kasih. Yang mana mendoakan kami. Terima kasih. Bismillah. Dekat waktu alhamdulillah. Okay, tengok kiri kanan. Sisa tengok baru masuk tadi. Macam cari durian. Area mana kilang ni? Kat Batu Gurau. Okey. Untuk pengetahuan semua. Kami punya tim bukanlah satu tim paranormal yang menggunakan prop. Okey. Yang menggunakan mantra-mantra seru. Kami tak pakai. Semua original. Kami cuma merasai suasana keseraman tempat tu. Jadi bila masa kami explore, ada yang dengar sesuatu, nampak sesuatu, bau sesuatu, itu bukanlah daripada kami sebenarnya. So follower kami yang follow kami daripada asal, mereka tahu kami punya konsep. Yang mana baru masuk, malam ni kita ada dekat Kilang Ifrit di Batu Gurau. Okay? Yang pakai prop kantoi dah. Itu orang lain. Kita memang tak pakai prop. InsyaAllah. Jangan risau. Ya, terima kasih Ida. Terima kasih yang mana support tim Hey Mambang. Terima kasih. Teruskan bersama kami. Kita pun tak tahu kilang ni sebenarnya ke arah mana. Kita baru sampai sini. Okay, ni kat Pondok Pos Guard Okay. Hampa dengar tadi. Dengar lelaki menjerit. InsyaAllah memang kami takkan pakai prop. Abang boleh torchlight bawa. Memang kami tak pakai prop daripada asal. Kami adalah satu tim paranormal. Ada lagi tim lain. Yang satu-satunya tim paranormal yang tak berapa betul ya. Tak berapa betul. Dan kami tak baca. Kami lebih pada eksplorasi malam. Ya, lebih tepat lah. Lebih Eksplorasi malam. tepat lah. Okey, jadi kami pun tak tahu sebenarnya di depan kami ni apa benda. Kami pun tak tahu tapi macam hilang tinggalan lah. Hilang. Terbengkalai. Terbengkalai terus. Abandoned. Abandoned.
Kurang ajak. Ini apa dah ni? Ni kilang dah ni. Ni kilang ni. Nak join bos. Tak kalah tengok lah. Nanti masuk dalam fan club. Oh, lawi. Masuk fan club. Beritahu. Okey. Hampa yang mana? Bersama kami dalam live ni, hampa boleh join fan club Sembang Kemas. Tak Segala kenal. informasi tentang kami, ke mana kami akan pergi, ke mana kami buat, apa yang kami buat dan apa-apa perkembangan tentang kami, hampa boleh duduk sekali dalam live tu dan sembang kami macam biasa. Okey, hampa cuma perlu nombor telefon dan juga nama penuh dan DM kepada Awi Hasan Akaun ni. akaun ni. Okey. DM kat kau ni. Tanpa kena cas apa-apa. Ha? Tolong siapa tolong ni kena ni. Cameraman. Cameraman. Asap. Kena pi. Okey. So kita macam mana? Kita nak masuk ke? Jom. Okey ya. Boleh. Okey, perjalanan agak tak berpotong-potong ah. Sebab kita tak riki je. Kita tak riki kan. Tak berpotong. Potong. Ni pun ada. Weh, sini ada rumah kan? Ni pun ada struktur dah. Ni pun kan. Belakang gad ni rumah tu. Amin lagu tu kau. Wah, ikut dah. Dah. Keli weh. Ya. Dengar ada apa semua dengar nak. Ada orang beli bang. Ada bumbung beli barang baru tu jalan. Kita minta masuk je. Kena main sikit Slow. Awak segar ni, oi. Ha? Segar ni. Jarang saya nak agak ni. Segar. Sepon. Nak bunyi pijak sini. Ya. Pijak sini. Bismillah. Mendapat kuat lah dengar bunyi macam-macam. Nampak komplit mendapat kuat. Okey. Ni, masuk lagi. Ikut. Slow lah. Kisah mana ni? Ini kilat ifrit. Tak. Masuk sini tak? Nampak macam ada mata, sepasang mata. Mana? Tu bro, cahaya tu. Ini apa tu? Oh, situ ada lorong. Orang ni kita. Ada cahaya mata. Hilang dah. Hilang lah. Dia tak dulu nampak. Ada cahaya mata. Ada lorong tu. Dia nak Kucing jatuh. Okey. Harap kucing lah. Agak kami agak kucing ya. Agak kucing. Tempat macam ni kita kena harap banyak. Ya. Jangan harap satu benda. Kita tak boleh Ha? Kita melak dulu.
Ha? Kita jalan luar tu. Begung. Usah kiri kanan. Dalam kuat ni dia tak. Dah di ujung dah. Okay. Dah masuk dah tu. Kanan kiri. Kiri besar ni. Kanan tu. Om tak ikut malam ni. Om tak ikut. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Terima kasih support. Okey, untuk tengah live ni, Teruskan masuk. hampa terus masuk dan hampa terus komen. Kita akan baca sa'i. Sekarang ni hampa ikut eksplorasi kami dulu. Sambil-sambil tu kami baca lah. Okey. Ha? Teruskan support. Cimoy Mai Taliki. Memang nama kilang tu Ifrit kah dia kata? Memang ya orang panggilan lah, panggilan orang sebab macam tadi Fendi kata, Ni kilang getah lah atas. lepas nampak ada berbola api. Dia asal nak Ricky. Cerita nak Ricky. Tapi kami tak sangka perjalanan tu jauh sampai macam ni kan. Jadi kami buat pilihan, kami buat keputusan. Kami on live terus lah. Sebab nak main 2 kali tempat ni jadi macam buang masa lah. So kita sambil live, sambil kita Ricky lah. Ini kilang dah. orang tu cakap kan. Kita duk ajuk cakap apa? Teruskan masuk lah, terus masuk. Terus masuk. Terima kasih. Terus masuk dan terus kongsikan. Kami akan sambil baca. Bukan kurang batu kura perak. So kalau hampa ada nampak apa-apa, hampa ada dengar apa-apa, hampa boleh komen. Kiri kanan kilang. Dulu. Kita masuk kanan dulu. Dekat alang bumbung. Tak apa, kita masuk kiri. Kita ambil kanan dulu. Oh sini. Oh dua. Ada 2 hadang. Jaga. Tengok bawah. Boleh? Okay, tengok bawah. Takut terpijak apa benda tu. Okay, macam ni keadaan. Sambil lah. Pusing ya? Pusing. Nanti api kata apa? Okey. Nampak apa? Okey. Jadi ni antara kawasan ni. Kawasan saya pun tak tahu kat sini apa yang kau buat. Mungkin production ni pun apa Allah. Tapi
Memang kalau kita tengok daripada segi pellet dah apa semua lama bang. Ni lama kan? Oh, kayu tu. Lama. Ini 60-an. Ni 60-an ni bang. Lepas tu kilang ni katanya ditutup pada tahun awal 90-an. 90-an. Maksud dia awal 90-an. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Okey, jadi tengok tim dia kat sini pun. Tim pun lama. Tim lama. Tolong rungkai. Kita kat sini bang bukan nak merungkai bang. Kita kat sini kita nak rasa suasana saja. Kita tak panggil, kita tak buat apa, kita nak rasa aja. Kita pun tak pakai prop-prop ni semua kita tak pakai. Prop. Kalau hampa ternampak apa-apa, itu hampa nampak lah. Okey? Tapi kalau hampa tak nampak apa-apa, apa jangan kata, mana ada, tak ada pun. Sebab kami tak pakai prop. Okay? Panas, sini panas. Habah. Ni kilang apa ni? Yang ni orang panggil kilang getah dulu. Tapi sejak dia ditinggalkan, dia disebut sebagai kilang Ifrit. Okey? Kilang apa? Ni kilang getah. Apa tu ni? Ada kerja kosong ke ada? HR ada depan sana. Kilang ni katanya dah tutup daripada awal tahun 90-an. Selepas kejadian yang melibatkan kehilangan nyawa pekerja dia kat sini lah. Lepas tu yang orang cakap lah, kita tak tahu sejauh mana kebenaran tu, kita tak tahu. Tapi orang cakap, orang kampung sini tu kata malam-malam di kawasan sini bunyi macam mesin tengah bergerak. Maksud dia macam ada orang tengah bekerja. Jadi kita main, kita nak tengok. Kita tak kata betul tahu tak, tapi kita nak tengok keseraman dia. Kita nak rasa. Okey. Jom next. Kat Batu Kerau, dekat Perak. Putih. Panggil dah. Dia tengah share live. Kita tengok meja ni, dia kata bukti, kata kilang ni lama. Kita nak kenal barang lama yang ada kat sini adalah meja ni. Ni kita panggil kaki pensel. Perabot lama, semua kaki macam ni. Orang lama dah tahu lah. Semua kaki macam ni. Ni panggil kaki pensel. So meja ni lebih kurang ya, tahun 60-an, 70-an. Okey, jom. Tengok atas mau, takut tali pinggang. Dia tak kerja mas dah ni. Okey, jom kita. Oh, pasal nak kata merah. Ya Faiz, malam ni kita online. Sebab apa, last minute dapat info daripada follower kita. Last minute. Tu yang kena main juga malam ni. Okey. Assalamualaikum Abang Awi. Mana? Perak. Okay, terima kasih. Mana saya tak screen kan? Yang mana abang masuk boleh dekat skrin ya. Terima kasih. Kami. Ira kata Amin malam ni tidak luak. Abang, apa nama tim ni? Kami main tim diberi nama Hey Mambang. Tung lama kan? Oh, ni macam tidak tahu ni.
Mereka suka rambut seluk tepi je babi. Cari apa tu? Okey, Kami saja explore tempat-tempat yang dah ditinggalkan. Dah, terima kasih bunga lusuh. tengah lusuh. Thank you. Tolong Mbak Asy bina badan. Gila. Okey, jom. Mungkin lama. Kestrol. Kestrol lama. Apa benda? Duk tengah cerita sana. Okey, kilang apa dulu ni? Ni kilang kita. Kilang kita. Okey, jadi dia dah terlampau lama ditinggalkan. Banyak orang ramai dia orang gelar di sini adalah kilang Ifrit. Kilang kita betul, kilang kita. Bukan Selangor, Perak. Kilang ni dekat Selangor, jom. Perak. Jom ke Selangor. Okay, so kita dah explore. Ini baru bahagian apa video tu? Bahagian first di belah kiri. Di belah kiri kami masuk. Dia ada lagi sebenarnya besar lagi di belah sana. Kita akan pergi. Apa yang risau? Kenapa Ifrit? Okey, itu kami tak dapat info. Tapi daripada segi orang kata dampak berbola api dan Mungkin disebabkan tu lah. Dilabelkan. dilabelkan lah. Dan bila malam orang dengar kilang ni berbunyi seperti reja. Seperti ada orang kerja macam biasa. Walaupun kilang ni dah lama ditinggalkan lah. Okey, luas ke kilang dia? Luas bang. Ni baru kecil Luas. Perak tempat best. Macam keras tempat ni, bukan macam keras, memang keras. Okey. Dia tak macam dah. Dia bukan macam dah, memang keras. Okey, saya boleh kata kat hangpa, masa tadi kita mula-mula masuk, tak apalah, itu di hujung lah. Apa kena tunggu lah. Okey. Ren Rocket LTD. Okey. Ren Rocket LTD ni syarikat ni tu 80-an ni. Ni syarikat ni. Ren Buat Rocket simen. LTD. Si simen ke apa, tapi syarikat ni tu 80-an. Ren Rocket Boleh cari info, no problem. Kamera tunjuk. Apa tunjuk? Ren Rocket LTD. Okey. Ren Rocket LTD. Ren Rocket LTD. Try buka Google tengok. Hilang ni apa ni company ni tu Sorry. 80-an ni. Facebook lah. Okey, tak apa. Buka geli-geli. Okey. Okey, Oh, belerang apa? yang tadi dekat tingkat Kuning pun belerang kan? Belakang. Tu dia lah. Ren Rocket LTD ni dia. Oh tu. Dia belerang ni. Dia perang dah lama lah. Dia dah mati dia punya function. Belakang tapi buat asyik satu. Oh, buat bagi cayak kita. Oh, ni banyak. Ni apa lagi? Ini mungkin store-store ni kot. Electrical. Tu cara dia punya sembok dia tu. Apa nama? Sembok ray tu. Dan malam mana ada tulis-tulis tangan lah. Oh, das. Oh, ni tin lama. saya rasa macam jangan penuh untuk yang ni. Aku tunggu dulu. Okey, jadi barang-barang ni. Okey, barang ni.
England. Kabul lah. Made in England. Barang England. Kami tak buat uji nyali minta buat uji nyali. Tak ada. Apa orang kata apa? Nyali apa? Uji Uji nyali. nyali. Ujian nyata tu semua kami tak buat. Uji Gila nyali buat. ni dia lebih kepada mencari lah. Mencari ya. Konsep kami bukan kat bawah tu. Ni made in England ni, barang England. Minyak hidrolik. Nampak kawasan bersih lagi bang. Tak bersih bang. Tak bersih bang. Abang nak semok macam mana? Sebab sini dalam bangunan, dia bukan luar. Dia bukan dipenuhi hutan. Luar saja berhutan. Tapi saya rasa saya rasa lah. Tu ada orang kata tu. Kalau nak buat kerja. Ini ada orang kaji. Rank roket tadi kan ditubuhkan tu 1973. Tu saya kata tu. Lain roket tu. UK punya. Tapi saya rasa ada orang nak buat kerja ni. Ni ada orang nak buat kerja. Siang tu. Siang. Macam tadi lah kan ujung kita pergi. Binaan baru. Saya tak orang nak buat kerja ni. Buat kerja santai orang. Sebab tu pintu pun dia kunci luar kan. Jom kita pergi. Next bangunan. Sana. Jalan. Ya, suasana seram. Masuk tadi pun dah seram. Kaya tu temu apa? Tak ada nak kaji. Tak nampak kabuk lah. Kamera sudah buat dah. Lampu ni kan. Lampu lama orang ni. Mana lampu? Lampu ni. Hoi. Tengok tu lampu zaman-zaman Alibaba. Lah ni Alibaba buat benda lain lah. Okay, tengok bawah takut tersadung, terlanggar akak. Dan Kita kau nak masuk yang ni ya. ini ya. Dah tak ada apa ni je kan? Ini besar ah. Oh, ni besar ni. Hati-hati melangkah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Doakan kami je. Ni dapur ni. Jambu beg apa ni? Ni roda bebek. Ini biar housing lah. Ni buat besar kelak kan. Dia dalam tu. Okey. Cameraman, tolong tunjuk sampai ujung sana. Besar dia, luas dia besar tau. Tu. Luas dia. Sana ada lagi tau. Dalam ada lagi. Sana ada lagi. Benda apa dalam gundi? Tak pasti. Tahu kita tak buka kan. Jangan. Takut ada orang main tinggal ni. Kan? Tengok. Ada orang main tinggal barang sini kot. Daripada India ada, daripada Malaysia ada. Di Jaya ada. Loriuk ni. Ada seorang ada. Ada gelak lembut. Makin banyak gundi dia kata. Sebelum ni tak nampak banyak pun. Tengok bawah sama takut lubang. Barang orang hari. Hari ni kita 4 orang. Ya. Kita 4 orang hari ni. Hari ni tak ramai. Pergi belakang. Satu cameraman. Seorang lagi pemegang lampu dan seorang lagi penunjuk arah. Itu dia. Kami jangan duk pegang kalau tak ada sarung. Ya, tak pegang. Kami tak pegang kita. Kami tengah kacau. Jangan kacau. Terima kasih atas nasihat. Quarters pocong dekat simpang siapa tahu. Saya tak tahu. Boleh DM. Tolong DM saya Boleh DM. untuk lokasi baru tolong DM. Boleh DM.
Hantu pun tergelak ni. Jangan. Hantu tengok Main dengan barang tak nampak ni kami takut. Okey. Luah kawasan dia ni, warehousing dia ni. Luas. Kok nak dah view. Mana? Oh, ada lagi sana. Okey. Nama lagi kau kat sana. Kita tengok dulu keadaan. Apa tu? Apa tu? Betudi kan. Kat mana ni? Batu kurau. Boleh buat gelanggang futsal. Ya, betul. Luas dia boleh buat banyak gelanggang. Tapi hampa nak main kan kalau kami buat dengan futsal? Masalah hampa nak main ke? Wah, atas sana ada lagi. Rasa yang tadi bukan lah. Oh, bukan lah. Yang ni lainnya. Ini lemak tu. Tepi tu lemak. Oh. Sana buat ada lagi satu bangunan. Nak kata belakang tadi dia jalan lah. Ha. Tapi dah jadi hutan. Jaga belakang kau bang. Jom. Sana kita tak lain. Kena bawa spotlight besar. Tak lampu biru sikit. Dia rantai. Ini bau nampak ni. Itu pukul 12 kau ada. Dia kau tak kira shift bang oi. Ya, memanglah. Tengah orang tahu hantu ni keluar pergi berapa. Tapi masalahnya kami bukan cari hantu. Kami nak rasa suasana. Kami explore tempat-tempat yang dah ditinggalkan. Jadi time kami explore tu, kalau kata terserempak, ternampak, terbau ke apa, itu lain lah. Buat dewan kahwin elok ni. Cik tu hamai seorang-seorang cik tu. Ya, Mami. Waalaikumsalam, Mami. Terima kasih. Terima kasih support. Wih, besar. Besar. Tengok. Jadi ikut abu ni nampak drone tu. Terus tergelak komen pun. Awi tipu boleh lah. Mana ada orang besar ni tipu? Orang besar, striker. Saya ni. Pocher. Tak, saya Hero Point. Nampak tu ni. Tak referee. Nombor leg dah 2134. Buat tempat gym shop ni Awi. Mana boleh lari. Dewan kat orang ambil dengan Ira ni. Awi kepala otak pun. Handuk seorang kami Nama penuh Abang Awi suka pong. Tambah lah tu. Kita keluar balik. Kita keluar balik, kita pergi ke sebelah. Sebelah sana. Dah dengar lah. Ya. Dia paling barang. Tu lampu nak tengok je mana? Tu lampu nak apa? Tengok gelak dia macam mana? Sekarang ni? Yang tu kali kat belakang. Dia dah tutup tu. Yang tu lagi nak buka kalut Tak nampak. Nak buka tak nampak. Bang ni dia tutup. Jadi kalut nak buka. Dah tutup dah. Tekan lama. Musuh belakang. Bismillah. Tengok gelak dia macam mana. Okey. Kita gelak. Okey, tengok tak nampak apa Sekejap kita biar. Dia rasa dah. Kita rasa dah.
Okey. Okey. Tak biar lagi ya. Okey. Kau dengan lah. Sudah gelap. Gelap tak nampak apa. Oh, Memang gelap. pecah peluh. Memang rasa dia duduk sebelah. Dia ikut lampu. Macam dia ada main tepi tu. Rasa oh. Dia main tu dia duduk sebelah. Kat Perak. Saya kali-kali tengok Amir. Oh, selamat Amir. Saya kali-kali tengok Wan. Habis je kalau saya ada 3. Kat mana tu? Dekat Batu Kurau. Betul orang kilang ni diberi nama Kilang Kilang Ifrit. Ifrit. Kilang Ifrit. Okey. Tak tahulah. Kalau geng dia hantu pun tak kacau. Sebab apa? Ramai yang kata, ramai tim-tim para yang lain lah. Mereka main. Mereka kata mereka nampak hantu pula apa? Bola api. Bola api terbang lah. Lepas tu pukul 12 pukul malam lah. Minyak mesin. Minyak mesin apa-apa semua. Kita maintenance. Jadi saya bahagian utility. Saya aktiviti. Ha. Saya bukan buat, saya nak tengok maintenance tu kalau okey ke tak okey ke, mesin tu boleh jalan lagi ke Ada tak satu kepala pipe yang dekat depan tu. Ha. Saya dah beritahu orang 3 kali yang tak tukar. Itu kawan saya Fendi. Tak, saya tukang catat dia. Bukan catat. Bukan catat. Catat report Macam mana hamil tukar jawatan sebenarnya? Tak, tadi kat bilik depan tu kan yang ada tu. Dia tukang catat. Saya sebenarnya dia asal daripada bilik tu. Asal Tak lah, ni siapa yang tukang tukar kepala pipe ni? Tak, jangan duduk ni. Saya rasa macam ada orang main dekat. Saya rasa macam ada orang main dekat ni. Tang ni vibe dia lain lah. Saya rasa macam ada orang main dekat ni. Mesin ada lagi ke? Ada lagi? Mesin ada ada. sebiji lagi? Ni je punya tinggalan mesin je lah. Tu orang tu depan tu. Abang boleh tengok main dekat situ. Saya tapi depan tu. Dia main dekat situ. Boleh pergi tu kan. Abang ni belah kiri. Kita boleh pergi terus. Tunggu ada jalan. Dragon Utara. Dekat Batu Kurau ni. Tak tu. Balas lah. Ajak dia wai. Boleh jual besi mahal. Yang ni boiler. Bukan boiler. Ingat dah macam itu baru. Ni fiber. Yang ni masa dia Ni fiber baru ni. Dalam ni dia punya filter elok ni. alah, bila di angkasa lepas, oksigen tu dah tak ada. Yang ni kalau kau tengok cerita Avengers. Doctor Strange. Yang dia nak pergi ke dimensi lagi satu kan. Benda ni lah. Yang ingat tak siapa yang pertama pergi angkasa wan? Ingat? Siapa? Neil Armstrong. Bukan? Mustafa Syukur. Bukan, sebenarnya bukan. Oh, ya tu zaman-zaman tu. Jangan dah. Shit. Dari pinggang ni. Dulu makan gatal. Lampu kau. Tu dia. Ring. King of the Ring. Ni ada tali pinggang. Tak. Tadi ada cahaya putih tu. Kilauan lah. Okay. Awak tu dah besar, pijak slow-slow. Yang rasa orang buat kerja ni.
Siap. Okey lagi. Sebab ni semua ni macam Nak baik ni, kau panggil tak tahu lah. ni macam bau ni semua ni. Bukan saya bau kat saya. Ha, bekas tayar baru nak nampak ni. Bukan saya bau ni. Rasa siap sebab jom. Ya betul. Luas tumbuh kawasan ni. Memang besar. Dia gudang lah ni, gudang. Kilang. Dah lah, ni gudang lah. Ni gudang. Ni gudang. Gudang. Yang kilang. Kawasan kilang. Guna lagi kot. Kilang ni tak pasti berapa maklum. Luki kan? Kembang betul pula. Ni suruh. Ni atas ni. Ni dah tak apa nak elok ni. Oh, baby, dia punya struktur dia macam Ya dah ni. Tenggelam nak pijak takut Buat melembung. Macam bahtera lah. Bukan. Kita main sini bukan cara gitu. Tengok macam ada suara tadi. Relax sesaat, standby. Ya, kawasan ni masuk-masuk saya terus tangkap dada ni. Ni rasa dia ni. Dia rasa di dalam ni. Tangkap dada tu ni. Masuk sini. Ya. Oh tu tempat getah duk masuk ni. Lepas duk pancuh getah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jaga. Dia boleh suruh perang ni. Macam ni bukan kilang kau lah. Dengar bunyi motor dekat. Tinggi ni. Apa kena ni? Oh, cahaya. Sini boleh turun ni. Banyak longkang getah ha. Apa ni? Ni kira dia tuang getah dalam ni Mungkin lah. Nak jadikan seketul-seketul kan? Dia macam kuih seri muka lah. Oh. Acuan dia ada Ni acuan dia ni. Dia pusing ni. Ambil muka bawi. Okey, kuih seri muka. Kita kena buat dalam apa? Panggil apa? Loyang lah, loyang. Aku nak elok lah. Loyang. Jadi bila dia dah keras, baru kita potong. Siapa nak kena tunggu kan? Keras baru senang nak main. Main dia punya orang apa kelembutan kuih tu. Mula dah apa tak panggil lah. Apa tu belakang? Kuih seri muka. Dia senang. Dia bukan kuih lompat jikam. Lompat jikam susah. Sebab lompat nak kena lompat baru menikah. Kalau seri muka, bagi kat muka. Dia senyum kan? Nampak seri okey ya. Jadi apa tu? Jadi apa-apa kenyang. Ni ambil buah kat muka tu. Loh. Apa itu terpengaruh? Okey semua tengok Acuan apa melendiang, cik? Tikam serong pun dah. Tikam serong lengah tu. Lah. Dia main dengan pinggang. Sudah. Kita keluar sini. Baju tinggi sikit ya. Tinggi. Tinggi. Jaga. Ya. Tu je.
Tinggi. Jaga Fendi. Takut hancur ni. Wan, okey. Okey, jangan tinggal di bawah. Saya duduk di hem ni. Fendi pandai lah hang. Mungkin pejabat kot tau. Mungkin ha. Saya ada di depan kan. So dari segi pemak kamu ni Duk nampak macam laluan nak masuk. Susah. Oh jangan bahaya. Sukar. Kita tekan ambil risiko. Risiko betul. Okey. Jadi Bawi, saya rasa kita di tengah ni elok kita bercakap. Ha? Ada lagi ke tempat yang kita Okey, mata. Mana? Tu cahaya tu. Depan ni. Duduk bawah sikit Bawi. Apa tu? Ha, awak bawah sikit. Ha, itu apa dia? Oh. Ha? burung. Huish. Zoom sikit. Zoom dah habis zoom. Dia tengah berehat. Bukan burung. Ya, saya tahu. Bukan burung. Mana? Memang nampak fizikal burung tapi bukannya. Dia tak lari tu Bawi. Mana Bawi? Oh, merah mata dia. Pengantaraan. Dia tak lari. Tak payah kacau dah. Yang tu adalah spy. Spy Baba. Bukit Jambu hiking seram. Wah, nanti kita pergi sekali. Kamarul, nanti kita pergi sekali. Masuk pejabat tu mana tahu ada laptop dia tinggal. Yang baru dulu duduk buat dia. Sekarang. Ni dalam ni kita tak boleh masuk lah sebab semak sangat. Kita kalau dah terlampau bahaya ni kita tak boleh. Apa yang kita duduk di tengah-tengah. Ada cahaya pok duduk tak? Ni boleh ikut bersilang ni. Boleh bang. Kita duduk relax. Tengok belakang. Jangan ambil risiko betul-betul bang. Kita takkan ambil risiko bang. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Belakang ni pun nampak ada rumah lagi sebab. Sekarang tu pejabat ni, Bawi. Pejabat ni. Ada lagi mata. Banyak yang datang tengok. Dia pemain Ricky kita ni. Tak apa, tadi kita akan padam lampu balik semua macam tadi. Kita nak rasa benda tu. Ha. Okey, pecah lampu. Okey, sekejap kamu. Ni. Dia tarik panjang. Ni bagi nampak view ni. Okey. Tanah. Apa jangan pergi mana-mana. Kita nak ulas dah ni. Kita dah nak ulas. Rasa view ni cantik. Ha, boleh tak tu? Boleh tak? View ni lagi cantik. Kita duduk sini lah. Duduk ni, duduk atas ni lah. Tapi kono lah, menghadap kono. Oh, okey. Ni duduk atas ni. Tapi menghadap kono. View ni cantik. Wish kamera duduk kat belakang hutan takut oh. Kamera letak lah. Ini tak ah. Okey, cun. Dan reflect. Ingatkan macam abang kamera mengah tu. Oh, mengah. Panas. Oh, panas ni, panas. Penuh. Selagi Fendi tak muntah, Keadaan terkawal. dah sebenarnya dalam kereta tadi dia dah kena lah. Dia dah ni lah, dia dah kacau lah. Buka weh. Cuma apa tak nampak sebab kita tak buat live dalam kereta. Kami terlupa bawa kerusi ni. Lupa bawa usi jadi Oh, dia abang pernah William sila. Masalahnya aku tak pergi bersila. Tapi saya cuba paksa diri lah. Hang ke sana sikit meh. Aku tak boleh apa-apa ni, aku tak suka. Nak lampu ni kau lah. Kau nak bulu merah je. Lampu merah okey. Sudah. Dia macam terang. Okey. Okey, cuy.
Sana. Saya nak bersila. Siapa? Keluar. Dah mati. Oh, tak ejah tu lah. Jam ah. Elok tu. Elok dah. Elok lah. Elok. Kan kau ni. Kata tengah ni. Elok lah. Dah. Lepas. Ada. Semua mungkin ni tertekan. Oh, okey. Awak hilang. Awak keluar. Ada ya? Ada ya. Okey. Semua okey ke? Semua okey ke? Tolong komen Sat. Aku pun keluar tadi. Keluar kan? Tak, saya tengok lah. Okey, ada je. Keluar. Okey je. Weh, dia keluar sendiri weh. Tak payahlah Amir. Lain. Okey, kau sama. Betul lah kita sama patut lah. Tak tukar akaun. Apa memang sial. Sorry lah. Hari ni hari bodoh saya bang. Saya bodoh tuan. Okey. Buat tenang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Mambang tanah. Rakam. Hei, Mambang tanah. Mambang api. Pasal apa lah tak bawa kursi. Tengok orang sembang. Ha? Konsep lah. Tolong silentkan volume ah. Tolong channelkan volume. Jangan menekuk orang kita takut. Ada cahaya mata terbubung tadi. Ya, kami perasan lah tadi. Amir cover line nak bagi Abawi bersila. Korang ajak. Akhirnya kita nampak Abawi duduk. Fendi balik awal esok nak kerja. Sekejap bos kata makan dadih pula. Sat tadi. Ni lihat. Hampir settle kes pian lah. Nak sibuk apa? Okey, Syamil. Thank you, Syamil. Okey, seperti yang dinyatakan. Awak Ina. Seperti yang dinyatakan. Abawi lebih baik terapung. Wajar Cik Ros. Saja terapung. Jangan sampai pergi cari Abang Zubiak. Boleh. Allah Akbar. Apa nak buat apa Abang Syamil? Ha? Nak buat apa? Saya nak bayang lu. Saya nak tengok dia. Bagi saya terbayang lu. Dia ni macam mana. Muka dia lagu ni macam mana. Apa, Saya nak ibu jari kaki dia. Allah. Pi. Mampu pi kes depa tua-tua dah. Masih ada orang yang Okey. Ulasan awal masuk tadi. Aliyah semua. Terima kasih semua. Masih Ulasan awal masuk tadi. Okey, Syai kita nak ulas dah ni. Abawi duduk bersila. Temu tumi. Dia selera sungguh lah dengan laki aku. Okey lah. Kita nak buat kupasan lah. Kan? Jauh-jauh kami main. Tak sangka dia punya perjalanan jauh. Jom. Kan? Daripada nak Riki, kami kata ni tak payah Riki lah cara ni. Punya sayuk. Ni kalau main sekali lagi ni tak cantik ni. Abawi duduk sila kan terapung. Ni yang wajar apa? Suka tak? Alright. Seluak tu koyak Awi. Tak, elok lah. Syai, Abang Wi nak maki je lah. Nampak tolong tarik lah. Ha? Waalaikumsalam Pak Om. Pak Om bagi salam. Ya Om. Waalaikumsalam. Abawi silat nampak macam guru silat. Kan wajar Riz lah nak buat stiker. Okey, bagi yang baru masuk. Malam ni kami baru habis explore satu kawasan kilang yang dah ditinggalkan selama 30 tahun lebih. Betul. Kilang ni dibina pada tahun 60 lebih lah. 60-an lah. 60-an lah. 60-an. Tapi disebabkan ada beberapa kes yang melibatkan kehilangan nyawa, Betul. kilang ni ditutup pada tahun 90-an. Info yang kami dapat lah. Sahih tak sahih tu Allahualam. So tadi siapa yang dah masuk daripada awal, daripada tahu kami dah explore satu kawasan ni, memang besar dan memang hangat, berpeluh-peluh. Bukan sekadar hangat. Takut pun ada. Takut. Wan, snap sikit. Snap lah. Gambar lah, bukan benda tu. Ni bukan suruh ambil gambar hang. Ambil gambar kami. Hari tu orang kena rasuk, dia ambil gambar dia. Aku tak suruh ambil gambar hang baru. Okey, mai kawasan kilang Kuala Ketir pula. Baru ni ada orang nampak sebiji konti waktu awal pagi. Okey. Tolong DM. DM di mana kawasan tu? Wan. Tolong DM tolong DM account ni. DM. Orang ajak punya kru, dia ingat aku kita suruh ambil gambar kita, dia kata tak payah. Confident, tak payah, tak apa.
Pakai crane angkat wi. Naya. Gamak dia buat apa? Jam buat ni. Gamak buat apa? Okey. Amir, Ha. hang depan sikit. Hang tu dah lah kecil. Ni semua bawi dia pasal. Tadi saya nak tanya, Ha. sepanjang perjalanan kita daripada Penang sampai sini, dalam kereta lah. Apa yang topik panas yang kita tengah sembang ni? Macam tadi saya ambil kat abang. Tolonglah share sikit. Topik panas dia tentang sekarang ni kita berdua lah. Kita ni tengah berdua lah. Jadi orang kata apa, followers kita yang follow kita ni ada peminat-peminat setia kita. Betul, Alhamdulillah. Setia, Alhamdulillah. Walaupun kita kata terus terang lah di sini. Kita ditinggalkan ke selai sepinggang. Followers hilang, apa semua hilang. Tapi kita mulakan berdua semula. InsyaAllah. Bersama tim kita. Yang lain kita mulakan. Balik dan Alhamdulillah kita punya paranormal masih lagi ada sambutan. Okey, masih ada lagi sambutan. Alhamdulillah. Itu sajalah. Okey, daripada hang sampai tadi, kita main tadi pun, dia punya jalan pun tak cantik tau. Weh, memang gelap gila jalan dia. Betul. Jadi, Betul. apa hang rasa mula-mula kita sampai sepanjang perjalanan kita dalam kawasan ni? Okey. Sebenarnya jauh Boy. Jauh. Lepas yang kita pergi toilet tu, kita pergi kencing yang kali pertama tu. Bila kita pergi kencing? Mula-mula sekali. Lepas tu kita isi minyak. Kita isi minyak. Selepas pada isi minyak tu, jalan dia saya rasa dah memang kalau kita nak balik pun lain macam tu. Jalan dia sangat-sangat lain macam tu. Sebab sampai kita pun boleh kata ni, macam mana kampung ni ya? Macam mana ni ya? Ni gelap ni orang tak lalu jalan ni. Tapi yang special dia, bila kita lalu ikut jalan belakang, banyak tempat-tempat sejarah kawasan ni. Banyak. Tadi kita tengok signboard, Aha. Kota Raja Bersiung. Oh. Lepas tu apa? Apa dia lagi Fendi? Tadi apa nama dia? Fendi? Telaga besar lah. Telaga besar lah. Macam-macam. Macam-macam tempat sejarah. Fendi yang diam sat bising lah. Okey. Itu sebelum kita sampai Bawi. Sebelum kita sampai. Jadi bila masa kita sampai di luar ni saya rasa dah dia Bawi, kita dah ada lebih, saya rasa kita dah hampir 15 episod. Betul ya? Kita dah hampir 15 episod. Lebih. 15 episod. Jadi bila sampai satu tempat yang rasa macam alamak, ini macam tak berapa best ni. Kita tahu ada perasaan tu sampai lah. Perasaan tu sampai. Perasaan hang dekat saya lah. Saya tak mencintai Abawi sebenarnya. Tapi hari tu hang kata kat aku, hang suka kat aku lah. Hang sayang kat aku lah. Saya pernah panggil leluhur saya, mai lu tengok kita boleh kahwin ke tak. Okey. 2 kali lag sesaat, lepas tu ada bunyi burung. Burung ni dia buat kacau. Okey. Jadi bila sampai di atas ni Abawi, bila sampai kita di atas ni, serius saya dengar ada orang menjerit. Yalah. Ada suara lelaki menjerit. Kan? Macam Tu dengar suara orang jalan atas ni. Sampai ya. Turun ngeri. Bila kita sampai dengar bunyi orang menjerit, lepas tu ada orang jalan lah. Atas bumbung. Atas bumbung ada orang jalan. Sebelum mula hari. Memang masa tu saya kata pergi dah. Hari ni awal. Hari ni awal. Fendi sampai kiau lah. Fendi sampai kata dia tak pernah rasa macam ni. Boleh tahan kilang ni. Betul. Hei. Mami, Abang Awi. Ya, Mami. Mami nak apa, Mami? Okay. Mami habang. Tak, Mami panggil saya. Saya kena tanya lah. Mami nak apa? Macam mana Mami nak tu? Okey, jadi nak Fendi lah. Mami nak Fendi, confident. okey, dalam perjalanan kita masuk ke kilang-kilang ni, ke kawasan-kawasan ni, saya yang agak paling saya risau Bawi di mana tahu di dalam pintu yang ada berpagang tu tadi. Memang saya risau. Tak tahu sebab apa, saya tak rasa apa pun tapi saya risau di itu. Tak tahu punca apa risau. Punca apa tapi saya rasa risau. Saya cuma takut kita duduk ramai-ramai dalam tu, pintu tu tutup tak boleh buka. Tak jam kita. Betul. Tu yang kata jangan masuk semua tu. Itu yang saya kata kat Wan tu, jangan masuk. Jangan masuk semua lah. Seorang jaga kat pintu. Kita takut sekejap lagi dia tutup tak buka dah. Kita saja ada dalam tang ni tak ada siapa dah. Nak yang kita tahu. Kira hang terbawa-bawa dalam filem lah.
boleh jadilah. Boleh kira. Tapi bagus jugalah berjaga-jaga. Jaga-jaga. Hmm. Bukan sebab apa benda-benda ni kadang-kadang dia luar daripada jangkaan kita. Kadang-kadang dia boleh attack. Kadang-kadang dia tengok saja. Kita pun tak tahu kan. Okey. Jadi apa Wi? Hang punya hang nak bagi orang kata apa, dia punya rate lah, tahap keseraman dari 1 hingga ke 10. Disebabkan 1 sampai 10. 1 hingga 10 berapa hang bagi? Disebabkan tadi kita tutup lampu dan itulah saya rasa 5 minit saya paling serap. Tak sampai 5 minit, 2 minit. 2 Hmm. minit saya paling serap hak tu. Saya bagi sini 9 per 10 lah. 9 per 10. Saya bagi sini 9. Agak seram lah. Sebab kita main-main ada orang jalan atas bumbung tak cantik lah. Okay, 9 per Tu 10 memang tak lah. cantik lah. Dia bagi hang agak seram lah. Hampa tunggu. Satgi ada bunyi lagi kuat. Jangan tu. Amir kadang-kadang IQ dia tinggi. Ya, saya tak nafikan. Bagus Amir tengok Granny ambil pengalaman pengajaran. Tunggu Ustaz belakang Amir ada barang. Tak apa, kami ramai dalam ni. Hampa ramai dalam tu. Kami sikit di sini. Okay, 9 per 10 hang bagi 9 per 10. Okey, ni saya pula lah. Okey. Kan tak mahu tanya aku lah. Ustaz, saya nak tanya. Saya dah tengok dalam tu. Dah apa tu? Okey, Bawi. Daripada mula. Kita cerita macam saya jugalah. Daripada perjalanan. Permulaan perjalanan. sampai ke sini. Apa yang Abang Wi rasa? Okey, daripada kita, sebab saya bawa kereta. Jadi saya tak mau fokus sangat bahagian-bahagian yang lain tu. Saya fokus pada pemanduan. Saya seorang pemandu yang berhemah. Jadi sepanjang perjalanan kita dengan topik-topik panas yang kita bersembang, isu-isu semasa, isu-isu geopolitik, sejarah, isu-isu orang kata apa, mistik, ala-ala gaib ni kita kongsi bersama. Ya, betul. Sepanjang perjalanan tu saya tak rasa apa. Tapi bila sampai satu fasa yang saya kata apa, tunggu sat. Kita tutup sat cerita ni. Kita fokus, betul. Fokus pada bacaan. Di situ saya dah main rasa spark. Dia macam orang panggil apa, macam kita kena kara tu, diri tu. Maksud dia macam ada benda yang tak bagus. Di sini lah. Okay. Jadi bila dah start sampai masuk dalam dia punya jalan yang tak berapa nak cantik tu, sampailah ke kawasan ni, ada rasa dia punya negatif tu. Cuma tak berapa kuat, di luar sana tak kuat. Tapi bila kita dah start masuk, dia belanja awal. Yang tu betul. Orang berlari weh, bunyi orang berlari, bukan kami nampak orang berlari. Bunyi orang berlari atas bumbung. Siapa masuk dari awal tadi, dia pun dengar. Suara tu. Dan suara tu pun saya dengar. Laki menjerit. Masa tu saya beritahu kat kameraman. Betul tak kameraman? Hampa dengar tak? Suara laki menjerit. Dia bukan menjerit lah. Dia macam betul. Betul. Alright. Ustaz baca komen. Bawi saya rasa macam tak cantik lah. Mungkin nama ni. Ustaz Amir bertenang Amir. Dia main ikut celah tiang tu. Patutlah Amir tak senyum hari ni. Sejarah RM15. Tiang kiri Fendi. Cheese pemandu yang berhemah. Bukan awak pancung depan aku tadi ke? Bunyi dengus. Betul. Bunyi dengus. Okey, jadi bila selepas kita dengar orang berlari apa semua, bila kita masuk dalam gudang kawasan-kawasan kilang ni apa semua, pot pertama tak rasa apa. Okey. Pot yang terakhir tu, yang kita lalu atas kawasan yang acuan yang kata acuan kuih Sri Muka. Kuih Sri Muka tu. Masuk kawasan tu tangkap dada tu. Saya tangkap dada tu. Kayak macam kolam tu. Macam kolam tu. Tangkap dada tu. Dia main weh. Betul bunyi dengus tadi. Jadi bila dia main ke ni. Macam dia sampai ni. Aku dah lah. Balik sat buka balik. Betul semua kali orang salin ni tadi, tak? Tak selamat lah dulu ni. Kami Okey. di mau ambil ni. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, minta maaf. Awak tu tak tahu tiba-tiba dia end sendiri. Tak ada masalah apa pun, tiba-tiba dia end sendiri. Dia terkeluar sendiri.
Mungkin ada gangguan kot. Okey, wow. Mungkin ada gangguan kot. Awak tu bro, tolong masuk balik. Okey. Taklah. Tolong masuk balik. Dia tiba-tiba terkeluar sendiri. Tak ada gangguan apa pun. Oh, ya. Ya, betul. Okey, betul. Balas. Ada. Tanda-tanda dia main. Malam ni berapa orang? 4 orang. Ada apa? Wallahualam. Tapi kami rasa tak berapa selesa lah. Bila kami duduk sini, dia macam ada satu... Okey. Tu apa kat dalam. Macam ada satu aura negatif yang agak besar. Dia sebenarnya. Panah. Ha? Panah. Luas? Macam padang. Semua okey ke? Semua okey. Okey. Kilang jin ifrit. Ya, betul. Semua okey. Cuma sekarang ni kita rasa tak berapa cantik dekat sini. Di area sini ya, Bawi dah. Dia area sini ya. Di area sini ya. Dia kawasan yang kami duduk ni. Masuk dia. Kenapa tiba-tiba end? Wallahualam dia tiba-tiba terkeluar macam ada gangguan. Awi saja dia tu dia tak mau view tengok dia terkangkang bersilah. Bukan pasal view. Bukan. Bukan pasal view Ni ada sekarang. gangguan. Sekarang ni kami rasa dia memang dekat ni. Ada gangguan. Ya, apa orang kata ni? Okay, kita ubah sikit kamera. Dia rasa kuat. Ini memang kerja padang. Hai. Semua padam ni. Dia rasa kuat kat kawasan ni. Pasal bateri ni. Jadi ni dia tak tahan bateri. Semua padam ni. Habis bateri. Ini bateri kau. Okey, dekat sini kami rasa memang kuat Bawi lah. Apa yang Bawi rasa ni? Tuan tanah. Tuan tanah. Marah. Tadi dia wah. Burung dia wah. Okey. View nak tinggi balik. Macam pada baling barang kan? Dia baling barang. Adakah kita kena gerak Bawi? Taklah. Nak sambil sembang sambil kita duduk gerak tu. Kita kutip barang. Dia kutip barang pelan-pelan. Kita dah sampai ke ni, sampai ke kereta. Wai. Dia barang tu. Okey. Kita gerak tu. Sambil jalan sambil sembang. Kita baca komen Tuan tanah cakap apa tadi? Better gerak. Dia baru main cerita dia baru main. Bagus kita kena lock lah. Semua ambil barang lah. Dah. Alright. So sambil kita berjalan kita buat keputusan tadi lah. Saya punya kupasan tadi tergantung. Bawi buat keputusan. Tak ada apa.
Ni rokok apa ni? Nah. Woi. Ya. Tengah sembang tadi. Dia mai. Dia mai kacau sebab tu kami punya live tiba-tiba keluar. Jadi dia sempat communicate dengan Abawi ya? Ha? Dia sempat communicate ke macam mana? Dah dia mai Dia main. Dia mai. Dia mai Ada sikit rasa pening. Nak balik dah ke? Hampir nak balik. Hampir. InsyaAllah. Mak. Mak. Dah start lama ke? Kami start dah hampir 2 jam dah. Ya Om, betul. 4 minit nak jam ke 12. Berjeragai ke dia mai? Besar. Stay sampai pukul 1. Lambat masuk ni. Tiba-tiba berdebat. Pak Ngah pasal apa? Dia cerita apa? Dia tak cerita apa. Tapi kita dapat rasa lah dia mai. Marah. Dia ada kata apa-apa ke? Dia macam ni. Dia macam bagi hint. Balik lah. Ni tempat aku. Macam tu lah. Ni tempat aku. Dia nak beritahu yang Okay. aku ada kat sini ni. Lagu tu lah. Jadi dia bagi gangguan-gangguan macam tu lah. Alright, Winnie. Bonda cakap. Okey. Tunggu weh. Ni Om suruh tunggu. Tiba-tiba tereng. Okay, Abawi. Rik. Rate yang saya nak bagi. Rik. Okey, rate yang saya nak bagi. Ambil rokok ambil. Okay, tahu. Rate yang saya nak bagi 8 per 10 lah. 8/10. Mula-mula tadi saya nak bagi 6 per 10 ya. Disebabkan tuan tanah ramai, saya bagi tambah sikit lagi 2. Saya kalau saya bagi rendah lagi, saya kena marah. Rating dia jatuh. Rating jatuh jangan marah. Dia tak boleh macam tu. Dia ni macam artis juga. Nak rating tinggi. Sini hantu raya orang punya dia duduk situ. Kami tak tahu Pak tu. Tak tahu. tak tahu. Kita tak boleh nak cakap benda yang kita tak tahu. Dan kita satu tim yang bukan mencari, tapi kita merasai suasana. Dan bukan memandai-mandai lah. Ke mana-mana nak cerita yang tu yang ni, kita tak tahu. Okay, tapi kalau hampa tengok kat belakang tu macam ada orang lintas tadi. Ya. Macam ada orang lintas tadi. Ada 7E. Om suruh tunggu Sat. Okey, jam pukul berapa? 12 tepat. 12 tepat. Okey, kami tunggu sampai 12:05 minit. Ada benda dalam hutan ni. Dengar. Ya, dalam hutan ni. Dah kot. Ha? Aku buang kotak rokok lah. Kan. Macam gerak dalam ni. Jangan lupa belakang. Okay. Jangan lupa. Duduk lampu. Tak payah kot. Tengok je. Jangan. Dia ada belakang. Dekat-dekat. Dia ada belakang. Tak apa, kita stay. Satu loop. Stay. Ambil suluh kat ni. Lampu padam. Suluh sini. Nak tekan on. Wih, lampu semakin lama semakin hilang eh. Yang ambil dengar tu. Tak duduk kali tu. Tertotong duduk kali tu. Tak suluh tu lah. Kita duduk sekali. Jangan ni pun kena musuh corak ni. Hantuk lah. Okey, kita sambil berjalan, Jom. kita akan buat kupasan sikit lah. Okey, kami duduk pulak pelan-pelan ni.
Okey. Kami balik lah. Kami tak kacau lah. Kami tak ambil barang apa pun, kami tak kacau. Tak apa, Dek Wan. Ni pun kita nak keluar lah. Kita nak keluar lah. Kita nak keluar lah. Dia kawasan dia kiri kanan tu hutan. Dia bukan hutan sebenarnya. Tapi dah lama tinggal. Dia nak rimbun lah. Dia ikut tak apa. Ada belakang. Tu rambut kau bewak dah pula. Inilah rambut fashion baru. Apa Gen Z mana tahu. Batu kurau. Red rendah dia marah. Nasi kendak mana lepas ni? NCT. Dia tak payah tunjulkan diri pun. Kita tahu tempat ni ada tuan. Kita tahu dah ada perawai. Nama pun nak merasai. Kita nak rasa ya. Kita pun tak panggil dia main pun. Nak main lah. Bukan ni panggil hang. Balik terus kami balik ke Penang terus. Tapi kami akan berhenti dekat hentian lah. Untuk clearkan apa yang patut lah. Kita bagi satu last punya pusing kan tak akhir. Tempat ni. Ini dah kilang Ifrit yang disebut. Jadi tak apa, kita settle di luar. Alright. Kita bagi satu kat luar. Tunggu sini. Tunggu sini tak apa, jangan ikut kami. Kami tahu hang tuan tanah. Ini tempat hang. Tolong Zat. Kami Sebelum Soto nak keluar. main ziarah je. Nampak kira sial, apa kira tunggu aku keluar. Kamera, tengok. Kalau lambat. Okey, kameraman. Okey ya. Bye. Alright. Okey, jom. Kita bagi penutup. Okey. Main depan. Tutup nombor plate. Okey. Hey Mambang, episod yang ke-12 juta. 12 juta 41 ringgit lah. RM41. Jadi Abawi, Ya. hari ni kita punya rate tadi Abawi dah bagi. Jadi tempat ni bagi Abawi macam mana? Tempat ni seperti yang digembar-gemburkan lah oleh tim para-para yang lain. Itulah inilah. Wallahualam. Mungkin time mereka pergi, habuan mereka dapat lagu tu. Ada. Sebab mereka cari. Mereka cari. Kami tak condemn. Kami tak condemn. Sebab kami konsep tak sama macam mereka. Kami tak cari, kami tak seru, kami tak pakai prop. Betul. Kalau kata sekilas lalu tu nampak, itulah habuan kami. Rezeki lah. Habuan kami dalam masa kami explore. Betul. So tempat ni bagi saya, bila saya sebut ni dia akan marah lah. Tuan tanah akan marah. Bagi saya biasa saja. Sebab tempat yang dah ditinggalkan, mana boleh tak ada barang-barang tu. Confirm ada dia. Jadi kita pun tahu memang ada barang ni. Sebab tu kita pun tak kacau dia. Lagi satu lah Boy. Tempat ni yang kita tengok tadi, dia macam seolah-olah ada orang masuk lagi bekerja. Waktu siang. Waktu siang. Maksud dia ada orang tinggal lagi macam simen-simen, bekas tayar lori, ada lagi. Jadi saya tak maulah nak rate kat sini. Abawi dia tak apalah dia rate, saya tak mau rate, saya rate macam tadilah 9/10. Ya. 1200 juta.
Hari ni buat kat mana? Dekat Batu Kurau, Kilang Ifrit. Ni di belakang kami ni. Belakang kami ni. Tapi memang bekas dia. Oh ni weh. Ada bekas dia masuk kan? Nampak tengok. Lori ni kata yang masuk. Ada bekas tayar nampak ni. Tapi ni bukan macam bekas tayar masuk ni. Shooten. Ni masuk orang ni, orang ni. Masuk lah ni. Dari sini masuk. Tayar lori. Tayar lori. Nak Maksudnya tahu dah tengok dia punya rantai. Rantai dengan ni. Mangga, kalau rantai mangga baru dia tu. Enggak pun duk kunci. Maksudnya siang ni ada orang buat kerja sini. Nak sedap-sedap tak ada. Moderator tolong Sat. Moderator tolong moderator. Hai. Nak sedap-sedap. Ujung-ujung dia mai oh. PM nenek awak. Siapa yang berdengus tu? Tak tahu, kami tak dengar. Okey. 7619 big ke small? Ambil ice box. Main buat pot mana? Mungkin lah. Okey, jadi kita nak tutup Sini. kita punya episod kali ni. Okey, Fendi. Lupa nak panggil awang hitam kita buat ulasan. Sila ni. Okey, Fendi. Nasib baik aku teringat. Kalau tidak Fendi teriak. Baik, ya. Assalamualaikum. Saya punya kupasan dan ulasan daripada awal tadi perjalanan kami. Masa perjalanan mai tu memang saya rasa something lah. Dah tembak tapi kami tak on live pun masa tu kan. Saya dah rasa lain. Bila sampai tahun ni pun saya rasa lain. Masuk-masuk tadi tu yang dah kita dengar. Macam belari kita bumbung kan. Tu dia bagi buah wai. Saya tak pernah rasa cegar. Tadi saya rasa cegar. Cegar ni bahasa Berhenti Zat semua. Itu ada lagu tu. Cegarnya kau. Cegar ni maksudnya dia ada rasa satu vibe yang seram. dia macam takut lah. Macam takut. Saya tak pernah rasa. Tapi tadi dia ada rasa. Sebab tak main Ricky. Tak pernah main. Tak pernah apa. Masa bunyi tu saya ada rasa. Tapi bila ronda-ronda semua dalam. Okey dah ada kurang-kurang dah hilang lah. Awak live end tadi. Tadi ada gangguan sikit. Ada gangguan sikit lah. Ada gangguan, Kami bukan pun tak sikit pasti. lah, banyak lah. Kami pun tak pasti gangguan apa kan tu lah. Tapi semua pun ada macam terkejut lah masa tu kan. Pakai duk call tadi habis. Pakai yang core semua kat dah. Mana kata kami ni orang banyak prihatin lah kat Ya, kami. betul. Orang sayang kami ni semua pakai call. Semua pakai call. Okey, yang Kau kata pakai handsop. Saya terpaksa tutup sebab saya tak handsome. Oh jujur lah. Mesti. tak macam Okey. tak apa lah. Berapa tahap keseraman yang Hamdi bagi kat tempat ni? Salah. Saya bagi 10 pun 10. Okey, 10 pun 10. Sebab apa? Sebab yang saya rasa saya tak pernah cegah. Hari ni saya cegah. Saya tak tahu pasal apa. Sebab hitam. Ada orang tulis. Betul. Yang dia kata tu semua betul. Tak anjur. Sebab hari ni saya cegah. Tak handsome tak apa. Janji tak lebam. Siapa tu? Cik Ros. Apa Cik Roh Kameraman kita ada nak buat ulasan tak? Tak tak. Kita Sama. Sama macam. Semua feel sama. Dengar baik tu lari. Anda dengar kan tadi kan? Semua berhenti tu rasa. Siapa tadi saya suruh ambil gambar kami yang kata tak mau? Dengar ambil saya. Dia ni orang kena rasuk. Dia rakam muka dia. Reaction. Dia bukan rakam muka orang yang kena masuk. Dia rakam muka dia. Lampu pun tak ada. Okey, jadi Abang Wi, macam mana? Semoga tim ni balik dengan selamat. InsyaAllah. Terima kasih doakan kami. Jadi, last punya. Untuk hampa yang nak masuk fans club, group fans club kami, Betul. hampa boleh DM account ni Awi Hassan. Betul. Hampa bagi nombor phone dan nama. Saya akan masukkan dalam grup Wasabi Betul. Fans Club. Di dalam grup tu kita akan share info-info terkini berkenaan tim kita. Betul. Apa-apa bolehlah berlawak jenaka, boleh bersembang. Betul. Dua barang saya tak bagi. Apa? Jangan sembang bab politik, Betul. jangan hantar gambar blue. Betul. Jangan hantar direct ke dalam grup. Saya tak suka. Hantar kat Bawi personal. Nak hantar personal kat saya, kat Amir, Granny. dekat Fendi. Kat saya hantar banyak untuk. Alright. Jadi kepada hampa tolong follow akaun Sembang Kemas official account di TikTok. Sekarang ni hampa tekan Sembang Kemas, hampa follow dan hampa akan boleh tengok video-video sebelum ni. Yes. Paranormal Hemambang sebelum ni. Jadi video ni juga hampa jangan risau, kami akan upload dalam masa terdekat, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Ya partner, Fendi yang punya geng lah, gelak angin. Okey. Okey, jadi kita jumpa minggu depan. Minggu ni lah. Minggu ni lah.
Sabtu ni lah. Sabtu ni lah. Sabtu ni adalah kita punya live Sembang Kemas. Sembang Kemas. Jadi kita akan berjumpa pada hari Sabtu ni. Dalam perjalanan nak balik ni, mungkin lah. Ni saya nak sembang depan follow ni. Mungkin Tak, tangan tu bersepah untuk mengabar. orang Penang. Kami mungkin akan piriki dalam satu atau dua lokasi berdekatan sini. Kami akan piriki tapi kami tak buat live lah. Kami akan piriki sebab malam masih muda. Jangan malam masih muda sangat. Kami akan piriki. Demi followers. Demi followers. Okey, dan satu lagi. Kami ada akaun dekat YT. Betul. Sembang Kemas juga. Sembang Kemas. Hampa boleh subscribe, hampa Betul. boleh follow Betul. dan hampa boleh tengok kami punya konten-konten terbaru. Betul. Terima kasih kepada semua yang support. Kita jumpa pada hari Sabtu ni. Live Sembang Kemas. Assalamualaikum. Oh yo. Bye-bye. Waalaikumsalam. Kira tak bagi cakap, baru cakap. Kalau rasa bosan dan benggang